Kita tidak boleh biarkan perkara ini begitu saja. Orang daripada mangsa mendakwa mereka dipaksa meredah laluan berbahaya dengan berjalan kaki bagi mengelak dikesan pihak berkuasa Arab Saudi. Saya tak sangka tu saya kena redah gurun. Itu saya memang tak duga. Sebab mula tu saya naik 4-wheel drive. Di antara saya berluka, semak, saya lalu. Lepas tu saya masuk pagar berkawat tu, saya lalu. Lepas tu macam mana entah kami keluar. Rezeki kami tak ada kot. Polis pun tangkap kami. Kita soalkan lah. Pini dia bilang ni semua takdir. Ini takdir. Kena reda. Tawakal, ini Allah dah programkan haji untuk kita. Niat mereka untuk pergi buat haji itu adalah niat yang cukup bagus. Moga-moga dengan niat yang baik berkenan Allah Ta'ala memberikan ganjaran pahala kepada mereka. Pun begitu sahabat-sahabat, kita tidak boleh biarkan perkara ini begitu saja. Pihak tabung haji, pihak Kementerian Agama tak boleh duduk diam di dalam bab ni. Kena ambil tindakan terhadap agensi dan juga penceramah berkenaan. Dan kita tahu bahawa penceramah itu memang dia ni dapat tauliah mengajar agama dekat negeri Johor. Setahu saya di tempat-tempat lain juga. Bahkan dekat negeri Selangor ni pun ada beberapa tempat yang dia kerap datang ke sini. Oleh sebab itu, saya yakin dan percaya pihak jemaah yang tertipu berkenaan, mereka ini mendengar ceramah daripada Tuan Guru Syekh Abu Zaki ini. Boleh jadi begitu dan tidak boleh dibiarkan hal seperti ini. Pihak Jabatan Agama Islam tak boleh berdiam diri saja. Sekiranya benar dakwaan seperti ini berlaku dan penipuan ini benar-benar berlaku, kena tarik tauliah mereka dan jangan benarkan mereka untuk berkeliaran berceramah di serata tempat. Sebab ia akan membawa kepada kemudaratan yang lebih besar daripada manfaat.